Dua individu telah ditahan pihak berkuasa untuk membantu siasatan berhubung satu insiden pergaduhan yang mengakibatkan seorang lelaki mengalami kecederaan serius di Bandar Baru Nilai, awal pagi semalam. Kejadian yang berlaku sekitar jam 2.30 pagi itu dipercayai berpunca daripada salah faham selepas kedua-dua pihak dikatakan berada dalam keadaan tidak stabil. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, laporan diterima daripada pihak Hospital Sultan Idris Shah, Sedang, selepas seorang lelaki tempatan berusia 30-an hadir mendapatkan rawatan kecemasan, mangsa mengalami kecederaan pada beberapa bahagian badan dan telah dimasukkan ke zon merah untuk rawatan lanjut. Siasatan awal oleh bahagian siasatan jenayah mendapati insiden berlaku di hadapan sebuah premis makanan segera di kawasan tersebut. Mangsa dipercayai telah diserang oleh beberapa individu yang tidak dikenali, keadaannya kini dilaporkan stabil. Polis memaklumkan bahawa kejadian ini tidak berkait dengan sebarang unsur jenayah terancang atau konflik terdahulu, sebaliknya lebih kepada insiden spontan yang berpunca daripada situasi yang tidak terkawal. Dua suspek lelaki berusia 29 dan 37 tahun telah ditahan di sekitar Nilai dan kini direman untuk siasatan lanjut di bawah beberapa seksyen kanun keseksaan yang berkaitan. Aku. Darah wai. Lagi satu kereta apa? Hai bodoh. Kiri, kiri. Mabuk ni. Dia pegang pisau ke? Oh. Benda tu. Gila baik. Bodoh. Apa tu? Oi. Kayu okey, Mat. Weh, apa weh? Weh. Barang. Myvi weh. Cermin Myvi mahal. Gila. Highlight tu yang duk tahan-tahan diorang tadi. Mana kata lagi satu tadi? Gila. Lari lah. Dia nampak aku. Mampus. Weh, guna barang weh. Guna barang. Oh, sakit sial. Kayu kau apa? Darah lah. Berdarah tu. Kat kereta. Ya. Oh.